Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah sesi perkongsian audiobook bagi bacaan daripada portal Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu portal berkaitan hadis, iaitu Irsyad Al-Hadis, di mana Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan memberi maklum balas kepada pertanyaan masyarakat awam berhubung kait dengan hadis, seumpama status hadis dan seumpamanya. Irsyad Al-Hadis siri ketiga, hadis-hadis berkaitan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Irsyad Al-Hadis siri ketiga, hadis-hadis berkaitan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan: apakah status bagi hadis-hadis berikut? Kerana setiap kali berlakunya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini disebarkan serta dibacakan kepada orang awam. Hadisnya ialah seperti berikut. Hadis pertama: barang siapa yang mengagungkan maulidku, tarikh lahirku, nescaya akulah pemberi syafaatnya pada hari kiamat. Dan hadis kedua: barang siapa yang membelanjakan 1 dirham pada hari maulidku, yakni pada hari tarikh lahirku, maka seolah-olah dia telah belanjakan segunung emas pada jalan Allah. Maklum balas daripada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jawapan: bagi hadis yang pertama, lafaznya adalah seperti berikut. Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Manakala hadis yang kedua pula, lafaznya adalah seperti berikut. Man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahab fi sabilillah. Kedua-dua hadis ini pernah dijawab oleh mantan Mufti Negeri Johor, Al-Syekh Syain Alwi bin Tahir Al-Haddad rahimahullah, dan telah dimuatkan di dalam buku Fatwa-Fatwa Mufti Kerajaan Johor, yang mana jawapan yang diberikan oleh beliau adalah seperti berikut. Hadis-hadis yang tuan sebutkan di atas itu adalah hadis maudhu', yakni hadis palsu atau dusta, tidak benar dan tidak ada asalnya. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh membesarkan, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakannya menurut ayat-ayat Al-Quran yang tersebut di dalam surah Al-Fath. Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin apabila ditanyakan tentang status hadis man azzama maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah, iaitu hadis yang pertama, yang erti hadis itu telah dibaca sebelum ini. Jawab Fadilatul Syekh, hadis ini tidak sahih, tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, tidak juga di dalam kitab-kitab sunan, dan ianya adalah satu penipuan. Hadis ini tidak sahih, tidak diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis yang sahih, tidak juga di dalam kitab-kitab sunan,
dan ianya adalah satu penipuan. Rujuk nota kaki nombor 1. Maka kami nyatakan di sini bahawa hadis ini adalah palsu, maudhu' dan tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyebarkan dan membacakan hadis ini tanpa memaklumkan tentang kepalsuannya dengan sengaja perlulah bertaubat kerana haram dan berdosa besar bagi sesiapa yang menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga pencerahan ini dapat memberi kefahaman kepada kita seterusnya agar lebih berhati-hati dalam menukilkan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Semoga dapat kita ambil sedikit sebanyak manfaat daripada sesi perkongsian hadis-hadis daripada portal Irsyad Al-Hadis Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan ini. InsyaAllah.